Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana bersama Zurin di vlog Zurin. Dan hari ini Zurin nak bawa sahabat-sahabat Zurin di YouTube pergi ke tempat yang Zurin teringin sangat nak pergi. Dah bertahun-tahun Zurin menyimpan hasrat untuk sampai, dan Alhamdulillah hari ini Zurin diberi peluang untuk sampai. Jadi ke manakah Zurin? Macam biasa, favourite Zurin, kawasan Batu Hitam. Apakah yang ada di sini? Okey. Ni dia. Satu, dari sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sinilah dia. 7 volcano. Kalau kita naik kapal terbang dan nak landing kat, nampak ni dia. Kita akan nampak volcano ni daripada atas, daripada kapal terbang. Jadi hari ni Zurin berjaya sampai ke sini. Dan kami memandu lebih kurang dalam 30 km off-road. Ni dia jalan dia, batu dia ni memang batu volcano. Zurin sampai kat satu kawasan tadi, dia macam berpagar. Jadi bila kita orang baca kat situ, dia tulis tempat tu untuk detect pergerakan pergerakan, macam mana nak cakap pergerakan Arta, what is the one that we are checking just now? The place that to detect the volcano, the eruption, the movement. That is to detect if there is a volcanic seismology, something like that activity. Eruption or earthquake. Okay. To detect, it's a how you call this one? It's a machine To detect the movements, movement. If there is a coming eruption. So plan kami nak naik atas tu. Jadi salah satu ni Zurin nak panjat, tapi Zurin tak sure sahabat-sahabat Zurin dia nak naik yang mana satu. Sebabnya plan kita orang, kalau kita orang dapat panjat daripada atas tu, kita orang nak fly drone supaya kami nampak 7 volcano ni. Tapi insyaAllah kita akan cuba. Jadi jom kita teruskan perjalanan kita. Hampir sampai. InsyaAllah. Jom. Okay, kami breakfast. Lepas tu ni ada sambal hitam daripada sahabat yang datang ziarah Zurin hari tu. Terima kasih. Sambal hitam anda terlepas ke 7 volcano. Ahmad, you put little like it will taste good. Ya, bilang Fia. Not too much ya Muhammad. You can. Then you do like this and then you eat. Zurin macam mana pun, ni dia breakfast Zurin, bihun. Zurin dapat bihun goreng. Jenuh masak pagi tadi. Yeah, rice but cold. Baiklah, Zurin memulakan hiking Zurin. Zurin pun tak sure sekarang pukul berapa. Nak kena keep track juga pukul berapa sekarang. Okay. Pukul 9.14. Actually dekat kawasan ni dia sempadan Madinah. Jadi memang kawasan tinggi juga. Dia cold pagi tadi, memang dalam 14-15 darjah Celsius. So dah bawa ke tengah hari ni, memang panas sikit lah. Jadi ni dia, kita akan mendaki. Kami ikut jalan sini sikit sebab dia tidak terlalu elevation dia tak high sangat compare dengan dekat sini. Kat sini elevation dia high. Jadi kita orang ikut kat sini. Kita boleh nampak dia ada gunung berapi. Jadi ni dia. Zurin tanya sahabat Zurin ni, bila last gunung berapi ni meletus. Dia pun tak sure, tapi dia kata ada satu hadis Rasulullah SAW bagi tahu yang 1400 tahun dulu pernah meletus. So maybe this is the one. Wallahu a'lam. Apapun, intention Zurin adalah untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan lagi satu Zurin memang nak explore apa yang ada kat dalam
negara ni. Ternyata negara ni menyimpan banyak tempat-tempat yang menarik, banyak tempat-tempat yang sangat-sangat unik, challenging. Selain daripada cantik apa semua tu, so Zurian rasa dia satu negara yang perlu diterokai. Jadi ni dia, kami mulakan hiking kami. Pemandangan dekat sini, subhanallah, sangat cantik, luas. Inilah dia, jauh berjalan, luas pemandangan, tengok. Dan secara tak langsung, fikiran Zurin ni yang berserabut banyak benda yang fikir ni pun lapang. Hilang semua masalah. Ya Allah, inilah dia subhanallah, sangat cantik. Jauh lagi perjalanan Zurin ni. Dekat bawah ni agak challenging sebab dia tak ada batu yang stable tau. Semua batu ni bila kita pegang dia meluncur ke bawah. Tapi alhamdulillah, dekat sangat Zurin dekat edge ni. Zurin tak tahu apa yang ada dekat edge ni. Ni first time Zurin sampai. Dan nak sampai sangat-sangat. Subhanallah. Nafas Zurin. Ya Allah, hai. Cantiknya lah batu ni. Macam dia punya structure tu. Sekejap, bayang-bayang Zurin. Kejap. Macam kek span. Subhanallah. Padahal dah makan dah. Makan nasi impit dengan sambal hitam. Makan bihun goreng. Ya Allah, dah sampai. Apakah yang ada kat sini? Subhanallah. Ya Allah. We are here. Ya Rab. Dekat bawah ni tadi nak naik agak sukar sebab kita tak ada tempat berpaut tau. So batu-batu dia memang jenis yang meluncur ke bawah. Jadi dia bukan berpaut kepada tanah. Batu dia memang jenis batu yang memang kita pegang dia gelincir. Tergelincir ke bawah. Tapi alhamdulillah Zurin dah berjaya sampai. Inilah dia pemandangan Zurin di kawasan ni. Subhanallah. Sangat-sangat membuka pandangan. Dan actually kita boleh bawa kereta ke belah sana. Cumanya kami tak jumpa jalan. Jadi gigihlah kami mendaki. Apa pun, inilah dia Seven Volcano. Yang ni yang nombor 7 dekat sini. Nombor 7 yang dekat Zurin berada ni nombor 6. Ada 5 lagi dekat hadapan Zurin. Unfortunately Zurin cuba nak capture pakai drone Zurin, tapi dia terlalu tinggi. Zurin tak dapat nak capture ke 7-7. Tak apa, insyaAllah apa pun Zurin rasa sangat-sangat bersyukur Zurin sampai ke sini. Untuk kali ni exploration Zurin, dan kawasan ni memang penuh dengan gunung berapi yang dah tak aktif. Banyak bila Zurin berada ke atas ni, Zurin realise terlalu banyak al-wabah kereta ni. Terlalu banyak kereta kat kawasan ni. Cumanya tu je lah, boleh lalu kereta atau tak boleh tu wallahu alam. Dan kalau Zurin tengok belah sana tu memang lagi besar. Jadi inilah dia pemandangan Zurin pada tengah hari ni. Subhanallah. Dan Zurin sangat-sangat bersyukur dengan peluang yang telah diberikan kepada Zurin. Terima kasih. Thank you ya Rab. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu nikmat. Subhanallah, sangat-sangat cantik, insyaAllah. Kami akan ambil masa untuk berehat dan kami akan turun insyaAllah sebentar lagi. Okay, sekarang ni Zurin nak turun ke bawah. Alhamdulillah. InsyaAllah semoga kami selamat turun ke bawah perlahan-lahan. Sebab memang agak bahaya. Kereta Zurin nun di sana. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey, pelan-pelan. Jauh dah sahabat-sahabat Zurin meninggalkan Zurin. Diorang dah sampai kat kereta. Zurin masih lagi berjalan, melangkah perlahan-lahan. Mana nak percaya nak percaya step kita ke nak percaya batu ni?
apa pun pelan-pelan insya-Allah kita selamat sampai. Baiklah, sedikit tentang perjalanan Zurin. Kira-kira 30 kilometer Zurin off-road, dan daripada Mekah nak sampai ke junction nak masuk kawasan ni adalah lebih kurang 4 jam. Jadi total nak masuk ke dalam ni semua total lebih kurang 5 jam lah. But Alhamdulillah jalan dia tak adalah orang kata susah sangat, tak ada. Alhamdulillah simple je. Cuma jalan dia jalan yang tak berturap lah. Dan sekarang ni waktu yang sesuai sebab pagi tadi sejuk dan masa Zurin dekat atas pun kawasan ni berangin. Subhanallah, sangat sedap bila nyaman. Bila berangin tu rasa sedap, rasa Alhamdulillah. So Zurin sampai ke tempat yang Zurin sangat-sangat nak pergi dah bertahun-tahun lamanya. Dan akhirnya Alhamdulillah Zurin sampai dengan izin Allah. Alhamdulillah. Jadi Zurin rasa sampai di sini sahaja perkongsian Zurin untuk Seven Volcano. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan itu datang daripada diri Zurin sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum.